Hello guys, saya Angka dan sebelah saya Moche. welcome back to our channel guys. So, pada konten kali ni kita akan hias Bro Evan. Diorang ni sebenarnya tengah berlumba hias. Untuk apa guys? Kalau korang nak tahu, korang stay sampai habis tengok video ni apa yang diorang buat guys. Okey Mochi, jom kita tengok dulu Mochi. Apa ni Mochi? Diorang nak buat apa sebenarnya ni Mochi? Kita tengok dulu, Diorang akan hias diorang akan hias apa? kereta. Wah, garaj kereta yang paling guys. gempak di Brookhaven. Weh, tu kita tengok dulu. Okey, sekarang ni kita ada 5 tim dan 5 tim mempunyai 5 orang setiap tim. Seperti ini. Yang ini 5 atau 6 orang lah. 5 atau 6 salah satu tim ada 6 orang. Seorang je, satu tim je yang 6 orang. Okey, so kita tengok dari sini kita ada Top Mike, kita ada Iman, Akil, Zack Handsome dan lagi seorang siapa? Bago Pro Builder. Weh, tengok. Dia akan buat bengkel motor Moji. Tengok tu, bengkel motor, dah ada. Gempak. Weh, tapi masalahnya boleh ada logo motor kat situ Tu motor apa tu guys? RZ member. RZ tu. Lepas tu Mochi kita tengok pula tim biru lah Mochi. Tengok dulu biru. Tim biru. Tengok dia ada siapa? Diamond. Shine bright like a diamond. Lagi. Lepas tu ada Ainul, Sasa, Firas dan juga Dema JR. Junior. Wih, nice. Okey, sekarang ni kereta pun biru. Dia menggunakan tema warna biru juga Yeah. Okey, sekarang ni kita tengok dulu. Aya X1, Darwish, Danish, Fabian, Amma dan juga Syah dekat sana. Weh, tapi Mochi, tengok ni. Dia walaupun pinky Mochi, masalahnya semua tim dia ni lelaki tau. Seorang pun tak ada perempuan. Jambu. Jambu. Tapi ni dah nampak ni masa depan diorang macam mana ni. Apa yang diorang akan buat ni. Wih. Itulah tu. Boboy semua maksudnya boboy. You tu guys, boboy kan. Okay, nice. Boy Mochi tak nampak tim purple masalah. Semua dekat dalam ni. Okay, yang ini Bangla nama dia Geng Lokap Polis. Nama Bangla Hero. Lepas tu ada Yaya. Acap ketua dia orang Dia bagi apa? Dia bagi instruction lah dekat tim dia. Lepas tu kita ada Adele. Okay, tim Purple sebenarnya kekurangan seorang Dia ada 4 orang je. Tapi tak apa, kita tengok dulu tim Purple macam mana. Sebab masa sekarang ni tim Purple tak ada apa-apa sangat. Cuma tim merah ni siap berlampu-lampu. Lepas tu kita ada tim merah Tim merah Azril dan juga Azrif. Amma Arpaulau. Okay, next. Ada lagi. Okay. Ada lagi seorang. Ketua. Semua nak jadi ketua Ketua dia perempuan guys. Red Baby, Aisyah. Nice. Diorang punya ketua perempuan mentang-mentang perempuan kreatif. Diorang pandai pilih ketua kan. Yeah. Wih, tapi Mochi, tengok ni yang warna hijau punya. Siap ada tangga, geng. Wih. Korang tak rasa tercabar ke kalau tengok hijau punya tim ni? Diorang pro builder. Diorang ada pro builder. Diorang ada pro builder guys. Korang standby kan? Bago pro builder. Bago ni walaupun korang tengok dia monyet gini tapi dia diorang adalah macam santai tau. Diorang relax. Diorang santai Semua relax. Buat tema hitam hijau. Diorang punya tema hitam hijau guys. Bengkel kereta, bengkel motor. Jangan cakap diorang nak buat dua-dua bengkel ni. Serius hijau. Tapi kalau korang rasa boleh, okey je. Tapi tengok prop juga guys. Sekarang prop dah menggunakan 122. Wait. Kalau kita tengok sekarang ni Team Purple, apa yang sudah terjadi di Team Purple? Kenapa buang semua bangunan tadi? Diorang tengah buat tapak dulu. Tak apa, diorang masih ada lagi banyak masa ni. Kita bagi lagi ni, masa. Mochi tertarik dengan gameplay ni. Weh, gameplay guys. Kita tengok gameplay dia dah guys. letak lampu Wow. Ini dah macam pesta tu. Diorang buat pesta apa guys ni? Wait. Kan Mochi dah cakap benda-benda macam ni jangan letak banyak. Angka tak tahu Angka tertarik dengan warna hijau punya sebenarnya. Kalau tengok hijau punya kan, Diorang relax je. Tak macam seorang kat sini, seorang kat sana. Dia bagi tempat. Macam ni pun merah pun nampak dah. Merah pun dah nampak juga. Merah pun buat bengkel motor dan juga kereta guys. Acap tengah bebel lu, dah latih lu. Mochi tahu lah dia. Acap tengah bebel lu. Korang tahu kan Acap punya perangai macam mana guys. Tapi Bagogo ni memang power lah. Iman, Zack Handsome, power dia geng. Diorang menggunakan prop sebaik mungkin. Tomat lagi kan. Diorang pandai pilih tempat yang strategik lah. Sebab tempat dia kat tengah sebenarnya. Kalau kita tengok kat sini, tempat dia agak sempit juga Kalau kita tengok sikit lagi, tim hijau ni nak ambil kawasan merah ni. Merah ni adalah cuma je. Cik ada love lagi kat situ Agak perasan tak?
Kenapa? Dia orang pakai baju lama uncle warna pink ah. Wih, lah. Baju OG OL. OG ni kan. Dia orang lama je ni yang pakai ni. Orang lama Tapi tak apalah, disebabkan korang punya tema warna pink, kita tengok daripada luar pun, wow, dah macam orang kata rumah candy dah ni yang kita tengok Rumah candy. Rumah candy dah ni. Dia siap ada ni ni tengok Ni apa ni? Ini Dia punya billboard macam gini Mochi. Lepas tu ada Yeah, love lah tu kat cantik atas. Wih, next kita tengok dulu. Masuk. Okey, tema dia orang ada motor, ada kereta lah kat dalam. So Ni memang bengkel lah dia orang buat. Itu dia apa ni? Tengok Mochi. Mochi baca cepat. Mochi baca. Tempat eksklusif Duta Uncle Blocks and Mochi. Weh, eksklusif guys. Kita ada tempat eksklusif guys. Tempat yang pertama ni Taman 4. Okey. Untuk tempat ni kalau boleh buang A tu tempat. Ni dah tema. Ni tema part. masuk kita betulkan bahasa Melayu korang sekali ni Macam mana Melayu Tempat. 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 Macam tu guys. Alright, so kita tengok lagi kat sini. Wah, yang ni stage 2 punya barang geng. Tak pandai main, goyang dik. Bahaya guys. Goyang. Korang nak upgrade kereta ke apa, korang boleh datang kat tempat pink ni korang boleh jumpa diorang nanti. Ini memang betul-betul garage garage. Ya. Ini bukan setakat kereta je, motor ada. Ni kereta kecil ni pun ada. Gila Mochi. Wih, macam-macam ada masalahnya. Okey, untuk pink Diorang memang teamwork lah ke. Memang teamwork. Memang gempak lah. Okey, so kat sini datang bengkel kita orang ni padu. Tim merah. Mana tim merah? Tim merah kat sini dah. Diorang dah ni dah. Kita tengok guys. Tim merah mempersembahkan bengkel kereta dan juga bengkel motor daripada kumpulan merah. Mari kita lihat apa yang ada di dalam. Let's go. Kita ada Arpaulau, lepas tu Asya, Amma, lepas tu kita ada Azril dan lagi seorang ni siapa namanya aku tak sure, tapi ni lah dia guys. Tapi tadi kita dah intro dah masing-masing sebenarnya. Nama dia Boy. Nama dia Boy. Boy Beyblade. Okey. Ada benda semak. Tak apa. Untuk pink dah settle Sekarang kita fokus kepada merah punya bangunan pula. Alright, so kita tengok dari sini. Ini memang kereta modified lah. Tapi sebiji kereta kat sini. Nombor flat Malaysia. Ini dia modified kau ni. Kita selfie dulu kat sini. Selfie dulu dengan tim merah. Gila tim merah. Tapi tim merah korang tengok semua pakai apa ni? Apa ni Mochi? Baby Walker. Baby Walker. Ni ada stage 3, stage 2. Wah. Gempak lah Rumah merah pula. Bengkel merah guys. Lain macam guys. Memang terbaik lah. Bukan biasa-biasa guys. Tapi ni tenggelam sikit lah ni. Semua merah ni nampak love. Merah apa semua merah kan. Baru nampak garang. Merah garang guys. Kita tengok pula kat sini. Alright. So yang ini bengkel motor Mochi. Nampak tak tu? Bengkel motor apa je. Boleh lah duduk dengan motor ni Merah tak bergerak pun guys. Duduk setempat je nampak. Walaupun dah habis review. Dia duduk macam ni guys. Kita review dekat dalam. Korang duduk dekat sini dia macam tengah tunggu macam apa tu? Pegawai datang nak check. Pegawai. Yang ini guys, kita ada tim biru guys. Daripada Neymar, Diamond dan juga Sasa. Okey. Bengkel. Okey, eja bengkel pun dah salah ni B-E-N. Kena tambah G korang. G. Bengkel. B-E-N. Bengkel. G. Okey, nanti betulkan balik bahasa Melayu B-E-N-G-K-E-L. Ni cikgu nak marah. Bengkel. Eja betul-betul. Ini nak ingat tu. Ingat. Okay. Next. Okay, kita ada motor. Alright. Motor kereta. sebiji. Tak, masalahnya ni bengkel ke apa ni? Ni macam auto show guys. Tak ada pun panas-panas dia. Auto show lah. Tapi dia make up lah kereta ni. Nampak tak? Ada exhaust keluar ni. Apa ni? Enjin Yang ini upgrade je.
Yang ini upgrade je, upgrade speed je dah boleh. Ni letak turbo. Ya, tak tumbuh, tumbuh. Tapi Nos, okey lah. nos apa semua. Agaknya ni parking kereta je kot. Tak apa. Aha. Next. Bangla dah tu Bangla. Masuk Bangla. Masuk sini Bangla. Kita nak tengok dulu. Team Purple. Okey, Team Purple kita ada Bangla, Acap, Yaya dan juga Adel, Mochi. So Mochi kita boleh tengok lah Mochi daripada luar pun. Ya Allah, dah style lah ni. Nice ah. Dah style. Nice. Tengok kereta dia Tak lah, tu. ada jalan raya. Okay. Yo, ada jalan raya guys. Dia siap buat macam apa ni, JKR. Asal macam OB macam ada squishy je rasa macam ni. Macam Yeah. pijak squishy guys. Dengar tu, dengar. Butter apa? Butter. Ini butter ni. Butter squishy butter. Butter squishy lah. Lain macam lah. Okay, so kita tengok dulu dekat bengkel motor ni. Okay, ini memang bengkel ni. Ini bengkel ni. Garaj. Nampak dengan tayar tercabut apa semua ni. Ui, siap ada tandas Mana tandas? Tandas lelaki. Ui, tandas lelaki. Yang ni tandas lelaki? Tandas Agaknya lelaki je ke? tanda perempuan tak ada. Sorry Yaya, Mochi semua boleh keluar. Adel boleh keluar. Ni tanda lelaki. Alah, Tanda dah perempuan termasuk tak ada lah, dalam macam ni. mana? Tak boleh. Keluar. Tanda lelaki je. Tanda perempuan tak ada. Tumpang berak. Aduh, tanda perempuan tak ada kan? Tolong Okay, izin Okay, Izin. Next kat sini kita ada. Izinkan saya berak di sini. Izinkan saya. Tolong. Okay, kalau kita tengok kat sini. Guru. Wow. Guru, hentikan guru. Oh, Yaya. Naik basikal pula Yaya. Okay, yang ini kereta dia warna merah. Ni apa ni? Ada button lagi. Oh, ini button turbo agaknya Main Mochi. tekan je Kang. Sorry. Tak. Terpelanting Kang macam mana? Okay, tak. Okay, dah. Nice. Je last minute. Kerja Weh, last tapi minute. tu lah. Oh, Diorang faham punya je. last minute tapi lincah. Laju Laju. Siap. Kalau korang tengok Tengok tadi, ni. dia buang balik Bengkel daripada motor awal. memang kupak lah. Style lah ni. Diorang buang balik daripada awal tadi tu. So dia buat balik. Ya. Laju lah tu. Berapa minit je masa yang diperlukan untuk hias bengkel motor dan kereta. Lepas tu siap ada tandas lagi. Inilah salah satunya yang ada tandas guys. Tempat lain yang kita tak tahu. Yeah. So thank you guys. Kita tengok pula tempat lain. Okay, purple boleh lepak dulu. Kita tengok untuk last kali guys. Oi, kita dirai. Wah, kita dirai dengan wang. Wang pak. Mau wang pak. Pak bantuin pak. Tak nak. Kita orang tak makan rasuah. Ini adalah tempat yang terakhir. Mari kita lihat dan saksikan bersama. Itu dia bengkel kereta dan bengkel motor. Wah. Okey, Mochi, kat sini kita ada Zack, Akil, Bagogo, Top Mat dan juga Iman. Let's go tim hijau. Wow. Weh, dia orang pakai baju uncle yang semua ni. Dia pakai baju angka baru aku perasan tu. Tanjak hijau. Weh. Ini Uncle collect dengan Mochi. Nampak ada Mochi. Uncle Mochi. Uncle dengan Mochi ni yang penting tu. Kita orang tak makan rasuah Kita orang tak makan rasuah. Tolong. Tapi kita tengok kat sini. Ketua tim Bagogo slogan, kalau anda dengar, kata ketua, kita boleh takluk benua Eropah. Benua Eropah main gila guys. Headline tu. Hari-hari makan lada sambil makan tengok berita. Kau kata nak berjaya tapi ada macam api neraka. Apa yang tiba-tiba berjaya neraka ni? Awal-awal dah masuk tolong, sampai dekat bawah. Kita orang tak masuk lagi ni Macam tak nak bagi masuk je ni. Aduh. Selamat datang ke bengkel Pak Mat. Bengkel Pak Mat. Okay, kita masuk Pak Mat tolong izin Masuk. Woi. Ada goyang. van perkhidmatan bengkel. Geng, gila tu. Lepas tu kita ada telefon kat sini. Dapat. Bayangkan. Lepas tu tempat menunggu kat sini. Okay. Lepas tu kereta parking kat luar apa semua. Lepas tu kat sini korang boleh lepak dulu tempat menunggu kalau korang nak hantar kereta. Okay, nak servis ke apa ke kan. Ini bukan setakat motor kereta basikal pun dah ada servis juga. Mana basikal lajak tu yang korang nak buat. Tengok ni. Ini orang ni tengah betulkan. Woi. Ini Bagogo. Ini Bagogo ke Dudu? Bagogo ke Zakuan? Bagogo. Izin Bagogo ke Dudu Izin. Dia lupa. Bapak dia tak ada masuk guys. Jadi dia tolong buatkan bapak dia kat sini. Kan dia cakap Dudu tu bapak dia. Ini bapak dia. Dia letak bapak dia kat sini. Smart ni kereta atas benda ni. Smart Allahu Akbar. Kau stop
Tak habis review tu. Ya Belum Allah. apa-apa lagi weh. Hijau. Tak Baru boleh je kita ditegur orang Abang Gogo. tengok. Sorry lah Abang Gogo. Janganlah marah Abang Gogo. Dia pantang dipuji Tu Terus dia terkeluar dia. orang tak habis review lagi tau dalam. Tapi Mochi perasan dekat atas macam ada tempat PC lah apalah. Mungkin Tu lah. tempat dia orang audit lah. Tempat audit lah, tempat kira-kira duit lah kiranya. Yang penting uncle, Aduh. Ya. ada YouTube. Dia ada subscriber award guys. gold button. Gold button tu. Play button gold guys. Gila tu. Tapi tu lah. Sampai sini je. Korang rasa antara banyak-banyak tadi, mana nombor 1, 2, 3 dan 4, 5? Cuba korang buat list. 1 rumah mana, 2 rumah mana, 3 rumah mana. So pilihan di tangan anda. Pilihan di tangan anda guys. Korang boleh komen kat bawah. Bukan kita orang. Yes guys. Nanti korang komen kat bawah video ni guys. Korang rasa mana yang paling cantik sekali guys. Siapa yang patut dapat nombor 1? Tapi walau macam mana sekalipun Mochi, agaknya ni dah penghujung video kita dah. Wah, seronok lah yes kan diorang ni. Seronok kan? Okay guys, jangan lupa like and subscribe. So thank you for watching. Jangan lupa tekan button like, subscribe guys. Bye bye. Thank you everybody. Bye bye. Bye. Wah, nampak tak guys?